Assalamualaikum kawan-kawan. Tahu tak macam mana nak buat video pendek Fiji? Jom Yani tunjuk. Pergi search Google, cari Grok, jumpa Grok tekan dan lepas sign in, pergi pada profile, tengok pada bahagian setting, dan tekan behavior, tengok pada dan offkan button aktif video automatik. Macam mana nak buat image? Nak jana image kita boleh gunakan Canva, with AI, VFX dan banyak lagi. Untuk buat image dalam Canva, tekan button image dan tulis prompt yang kamu nak. Lepas pilih gambar yang kawan suka dan download di sebelah tepi ataupun di atas ya. Okey, sekarang macam mana nak buat prompt karakter pula? Pergi Google, cari ChatGPT. Dah cari ChatGPT kawan-kawan, tulis prompt yang kamu nak di statement ruang yang telah diberikan. Kawan, macam mana nak buat skrip cerita, video pendek, 6 saat? Tu. Lepas cari ChatGPT, minta ChatGPT buat prompt detail tu. Kawan-kawan, minta ChatGPT buat prompt detail untuk video pendek 6 saat dan copy je. Tik. Pergi ke Grok cari Imagine, masukkan image yang telah kita cari tadi di dalam Canva, ataupun langkah seterusnya kawan-kawan, copy scene 1, skrip prompt yang dijana di ChatGPT tadi, masukkan dalam statement U. Selepas masukkan image dan statement, tekan button dan tunggu sekejap. Tengok preview. Download button tepi untuk simpanan. Lepas tu apa pula? Dan save video frame as. Seterusnya kawan-kawan, copy scene 2 pula, skrip prompt itu dan langkah sebenarnya step yang sama. Dah, untuk next video ikut step yang sama, terus buat sampai selesai ya kawan-kawan. Macam mana nak compare video semua? Buka CapCut, tekan create project dan tekan import. Pastikan dahulu setting bahagian landscape 16:9 untuk video kita. Seterusnya buka CapCut, masukkan semua video yang kita buat tadi ke dalamnya. Semua video tadi dan expose jadi video, kan dah jadi video pendek kita. Senang. Dari benda inilah saya belajar erti sabar. Hidup ni bukan siapa paling laju tapi siapa paling ikhlas. Doa Datuk dan Nenek saya bawa ke mana-mana. Dah, jadi terus video pendek yang menarik. Jom sama-sama buat dengan kawan-kawan. Kawan-kawan jumpa lagi. Jaga diri. Assalamualaikum. Bye. Bye.